Layanlah saya, Cairo Lazari 19. Layanlah saya, Sat. Hai guys, saya membakar sampah. Pom. Episod kali ni kita nak buat apa? Saya nak buat satu belon udara kecil. Saya mahu tahu macam mana mereka terbangkan belon-belon kecil tu. Saya tak peduli, saya mahu buat juga dan saya mahu rasai macam mana terbangkan. Macam mana terbangkan benda tu. Tu, bakar gokus. Bukan itu. So, tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita terbangkan belon udara yang pertama. Lama. Lepaskan. Tengoklah, lepaskan apa? Lepaskan je. Eksperimen pertama kita gagal guys. Dia jadi tahi. Aduh. Eksperimen pertama gagal. Ini bahaya. Baik kita kena bawa lagi jauh sikit. Kayu mana kayu? Dan yang kedua. Payah. Panasnya. Huh. Wih, terbang guys. Alah. Alamak, gagal. Nampaknya gagal lah guys. Adakah kita patut ambil plastik yang lebih tebal? Hai si. Macam mana boleh gagal ni? Tengok orang lain buat macam mudah. Rupanya susah ya. Lembah yang berwarna warna biru ku searakah hitam. Kenapa mu tahan gelak? Hitamio. Getore. Hitamio. Sini. Sungguh kecelakaan. Tengok dah jadi lempeng. Lembah yang berwarna. Dia dah jadi macam ini. Kamu ingat saya akan menyerah kalah macam tu je? Kamu ingat saya akan berputus asa macam tu je? Saya akan kaji macam mana untuk terbangkan belon tu. Walau susah apa pun, saya perlu kaji. Saya tak peduli, saya perlu berjayakan konten ini juga. In the quiet, when my thoughts get loud, try to fight it. So Siap? Jadi seterusnya, kita kena buat kepala dia dulu. Jadi ini adalah warna rambut dia. Sama dah. Hentam je lah. I drink it down till my body learns to breathe you out of my story, but it gets blurry. So macam ni lah saya nak bagi dia kering. Kalau dia tak kering, tak dia nak lukis. Sementara nak tunggu dia kering, mari kita buat ni dulu. In between, Kalau macam semalam saya guna gokus kan, saya rasa macam nak guna lilin pula lah kali ni, untuk letakkan dekat bawah dia tu. Jadi kita kena gabungkan ketiga-tiga lilin ni menjadi satu. love and obsession, caught in the wreckage. Let me be. You are a prison. Why won't you listen? Nampaknya saya jumpa idea baru. Lepas ni kita boleh lukis pakai lilin pula. Deep end, we hit a dead end. Every time we're swimming, you make sure. Ini pun sudah jadi dan ini pun sudah kering. Time to the sketching. Sketching tu apa? Sketcher tu lakaran.
in the deep end. Why do I dive in every time we're sinking down, down, down in the deep end? Bila belakang pula? Bila masa yang belakang ni pun dah siap? Ini sungguh menakjubkan. Dan sekarang ni, mari kita buat badan dia pula. You're an ocean with an angry heart, overflowing till it all goes dark. Jamadan. Senin Johnny. Jamadan. Abang nampak hitam? I bring through this horrible Tadi monyet tu adalah tadi paling gempak. You keep trying to hide the scars, but I don't need you anymore. That's the best part. Dan last sekali kita perlulah buat dia punya tempat bakar tu. Dekat bawah untuk dia, kita kenalah. Kita perlu menggunakan dawai, lilin yang kita cantumkan tadi. In between love and obsession. Okey, siap. Pastikan lubang dia lebih kecil daripada yang semalam kita buat. You are a prison. Why won't you listen? In the deep end, we hit a dead end. Every time we're swimming, you make sure we sink it. In the deep end, why do I dive in? Every time we're sinking down, down, down in the deep end. Jadi hasilnya sudah siap. Masa untuk terbangkan. Ya, kita akan terbangkan dia di sini. Mula-mula kita kena isi dulu angin. Nampak? Dekat sini saya letak lilin. Dan kita kena lubang dia kecil sikit. Harap-harap menjadilah. Tak tahulah menjadi ke tidak. Yang penting menjadi. Sekarang masa untuk kita terbangkan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia? Aduh, api tak cukup kuat lah guys untuk bagi dia terbang. Sebab saya pandai seni je, bukannya pandai civic main gravity ni. Aduh, susahnya. Dia tak boleh nak ni sebab api tak cukup. Rupanya api kena banyak. Tapi kalau api banyak nanti terbakar lah tepi-tepi plastik tu. Kalau api banyak susahnya. Konten ni susah lah. Lepas sulap plastik tu bila tebal memang kukuh, tapi berat. Allah, susahnya. Tengok tu. Makin lama makin panas. So api membakar plastik ni. Tengok tu. Api makin lama makin membakar. Tu dia. Hilang gitu je. Uish. Inilah lilin kita. Dan benda ni tak terbang. Dan lilin tadi tu agak tebal juga abang Pupuh.
Aduh. Kita kena terbagainya dengan kuasa alam. Last kali macam tu je. Okay Li, cuba terbangkan dengan manual. Kita guna cara auto tak boleh. Kita terbangkan dengan cara manual. Cuba mu terbangkan dengan cara manual. Kena tu sebab angin. Hitam yo. Ketore. Benci. Nampak oh. Dia dah terbakar kat sini lagi. Sebelum kita dapat terbangkan dia dah terbakar dah. Tak boleh kak. Nampaknya projek kali ni rasanya gagal sebab kami tak pandai sangat bab graviti ni. Dan ini adalah part 1. Kalau ramai yang rasa nak tengok kami buat benda ni bagi boleh terbang, komen lah, minta request part 2. Tengoklah kami akan belajar fizik dan sains lagi supaya dapat tahu. Tengoklah kalau macam ramai orang yang nak tengok, kita akan buat sampai benda ni jadi. Okay. Tapi kalau tak ramai orang nak tengok, so tak payahlah. Anggap je lah kita buat ni part 1 je lah. Saya pandai seni je, saya tak pandai sains sangat. Nampaknya projek kali ni gagal. Yasakari no magatama. Bye. Engkau dah melampaui batas seseorang.